Bangkit waris perwira dulu, darah pahlawan mengalir di nadimu. Aku rasa ini kecoh semua orang Islam bawah ini. Okey, apabila SPRM berjaya menangkap mereka-mereka yang seleweng wang zakat sebanyak 230 juta daripada tahun 2018 hingga ke tahun 2024. Ayat apa aku nak bagi kat apa? Ayat apa aku rasa yang sesuai untuk manusia-manusia macam apa ni? Boleh aku kata apa? Musibat. Boleh. Butuh faham. Allah ni aku katakan hang butuh faham. Wang zakat ni adalah wang zakat ni termaktub wajib pada semua orang Islam. Aku mungkin orang yang berpendapatan rendah. Aku hanya mampu bayar zakat fitrah saja. Tapi aku kesian tengok ramai orang Melayu yang berjaya dalam perniagaan, ahli-ahli korporat, bayar zakat tu tak ada ringgit setiap tahun. So aku sebagai orang Islam aku bangga kerana mereka sanggup berkongsi, membayar zakat, berkongsi dengan orang Islam yang lain yang susah, yang miskin, terutamanya di luar-luar bandar yang level kesusahan hidup mereka tu kita tak boleh jangka. Okay? Ibu tunggal, orang tua, kanak-kanak OKU, semua dibantu dengan wang zakat tersebut. Tapi bila dengar cerita macam ni, aku rasa hampa memang celaka. Lagi yang buat aku menjerap. Okey. SPRM kata dia jumpa satu lifestyle hidup yang di luar batas. Okay? Kononnya hampa nak buat pelaburan, tapi hampa mampu ada hartanah 11 juta. Hampa mampu ada kereta mewah, Porsche. Hampa mampu duduk mewah, serba mewah sambil melihat bangsa hampa, orang seagama hampa dikhianati bila mohon zakat tak dapat. Hampa mendatangkan satu kerisauan bagi aku. Kan? Pasal tu tak ada ayat yang baik-baik untuk hampa. Kalau hampa orang doa kat hampa dia baik-baik supaya hampa berubah, hampa dah tua bangkawi bersuat. Dan aku tak boleh nak kata apa. Aku hanya boleh keluarkan ayat. Hampa memang celaka, hampa memang musibat lah. Hampa tergamak, hampa menyeleweng wang zakat. Pasal tu bila orang Cina, orang India minta wang zakat sedikit bagi pada kaum mereka yang susah, hampa orang pertama montan. Tapi bila dengar wang zakat sendiri diseleweng oleh bangsa sendiri dan orang beragama Islam sendiri, agak-agak apa yang orang Melayu di Malaysia nak rasa. Aku harap hampa kena sewajarnya lah. Pecah mana kena 18 tahun, 20 tahun lah, bagi pemampu dalam penjara tu lah mesti. Betul-betul memalukan. Pasal tu aku cakap agama ni atas pemahaman sendiri. Kebanyakan mereka yang belajar agama ni banyak manipulate benda, kononnya orang tak tahu apa yang dia buat. Dan aku rasa kena pantau habis-habisan. Wang zakat ni baik pulang pada bank negara ke siapa untuk uruskan lah. Tak payah bagi pada musibat-musibat celaka yang bertopengkan agama ni semua.